ada pengalaman di mana masa dia umur 4 tahun, dia pergi masukkan lead pencil, color pencil kat dalam telinga dia tanpa pengetahuan sesiapa. Dan kami telah bawa dia untuk follow up ke hospital kerajaan membersihkan, dan masih ada, memang doktor ada cakap masih ada tertinggal baki lead pencil tu. Jadi baru-baru ni kami bawa anak saya ni untuk cek telinga dia dan bersihkan, dan berjaya sedutlah baki lead pencil tersebut. Sekejap je. Tak. Anak saya tak nangis langsung. Dia kata tak ada apa-apa, tak sakit pun, okey je. Betul tak? Doktor Ahmed. Tak nak. Nanti tak dengar mama cakap apa. Datang sini sebab nak kencing susah. Lepas kencing nak cuci tak boleh cuci. Dia tarik keluar, dia rasa sakit. Dia ada bruise. Itu yang masalah penting. And then dia makin tenggelam. Prosedur no problem. Starting dia bius. Dan bius habis tak rasa sakit pun. Lepas tu dia laser, doktor laser. Lepas laser dia jahit. Lepas jahit everything okay dah, dah boleh pergi toilet. Dah pergi toilet kencing. Kalau pakcik-pakcik yang siapa ada masalah dengan kencing, dengan suruh masuk dalam, boleh mari sini. Doktor servis okey, harga patut tak? ZSR. Hari tu masa tengah sunat tu saya guna laser, lepas tu tak sakit. Laser. Alhamdulillah, senang dijaga waktu tu. Tak ada sebarang komplikasi. Kami berkaitan tak plan panjang pun. Buat telefon klinik, buat appointment, pergi dengan bersedia dan balik pada hari yang sama. Tak ada apa-apa masalah. Bila ni dia mula-mula tak rasa apa-apa, tapi lepas tu tak ingat dah. Ambil masa sekejap je. Masa bersunat tu, macam anak saya pernah cakap dulu, dia kata tak rasa apa-apa. Semuanya okey lah, kira smooth lah semuanya. Empat hari tu dah sembuh, dah kering dan dah boleh pakai seluar. saya mula pakai seluar pada hari ke-5. Dia 1 minggu lah yang untuk sembuh lah. Lepas tu mula-mula tu sakit, tapi lama-lama dia kurang. Lepas tu tak ada dah lah. Dia ambil masa 3 hari, tapi dia ni jenis yang aktif. Kena selalu ingatkanlah juga bersunat walaupun dia tak rasa sakit, tapi macam biasalah sebab ni prosedur perkhidmatan kan. Tak ada, alhamdulillah tak ada. Muhammad sunat tak ada komplikasi yang besar. Cuma setiap kali kita nak kena bersihkan tu sakit sikit, tapi itu sajalah.
kata sebab selepas dia terlampau aktif lepas dia bersunat tu. Lepas bersunat tu 2 jam lepas tu dia dah terus main basikal dah dengan kakak-kakak sepupu dia semua. Dah main basikal. Dia kata dia tak ada apa-apa, tak rasa apa-apa, siap pakai seluar lagi. Kira ada pendarahan lah dekat kawasan Berkatan tu. Tapi kami ada follow up dengan Klinik Alfa sendiri. Doktor bagi follow up secara rawatan secara percuma lah. Aku habis buat. Kita pergi buat tahan sakit. Okay. Dan kita bersihkan secara perlahan-lahan. Kan? Itu saja kan? Tak rasa apa-apa. Lepas tu waktu tu terus main basikal. Lepas tu nak cuci sakit. Lepas tu keesokan hari kena pergi klinik. Lepas tu keesokan hari pun kena pergi klinik. Sebab terlalu aktif. Gembira. Ini Alpha Best. Pesakit ini datang ke Klinik Alfa. Beliau mengadu mengalami bengkak pada bahagian cuping telinga sebelah kiri. Pemeriksaan mendapati adanya tanda-tanda radang dan kemungkinan nanah dengan kawasan bengkak yang merah, panas apabila disentuh. Pesakit juga mengadu sakitnya teramat sangat, terasa berdenyut-denyut dan menjala ke bahagian rahang, menyebabkan tidak selesa, tak mampu untuk tidur, tak mampu untuk makan dan tak mampu untuk bekerja. Kita dah bagi dia antibiotik selama 1 minggu dan kali ni datang untuk appointment untuk pemeriksaan, dan kita perasan dekat telinganya bengkak dah surut, akan tetapi dah mula nampak tanda mata lah tu dan ada nanah keluar daripada dalam mata bisulnya. Dan walaupun dah complete antibiotik, tapi saya rasa masih tak memadai. Perkara macam ni akan berulang banyak kali selepas daripada ni, dan saya rasa perlukan rawatan lanjut, iaitu minus diri untuk membuang kantung penyebab kepada masalah ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini saya nak cerita sedikit berkenaan dengan salah satu daripada servis yang kita provide untuk orang Kuantan lah. So, antaranya adalah lawatan ke rumah untuk pesakit terlantar B40, yang mana ini merupakan kerjasama kita bersama dengan Takaful Ikhlas sebagai sponsor kita. So, alhamdulillah kita ada beberapa pesakit sekitar Kuantan ni yang mana kita melawat ke rumah untuk memberikan rawatan bagi yang tak mampu untuk ke hospital ataupun yang tak mampu untuk bawa mak atau ayah yang terlantar untuk dapatkan rawatan dan juga pemeriksaan darah. So, kita akan datang ke rumah dia, kita buat check up macam biasa, macam pergi dekat KTA ataupun hospital, dan kita periksa. So, first kali yang kita periksa adalah tekanan darah. So, kita akan periksa macam ni lah Cek tekanan darah sakit, kita pastikan tekanan darah semua normal. Kemudian kita cek juga gula. Bila kita dah cek gula tu, kita dah tahu bacaan dia, dan misi kita nurse dan bagi tahu lah bacaan dia semua tu. Kemudian kita ada cek juga oksigen, nak tengok tahap oksigen dia sama ada sesuai ataupun tak, ataupun perlu untuk dirujuk ke apa ke, bergantung kepada bacaan yang kita cek ni. Dan yang ini kita periksa juga belakang badan dia sebab terlantar kan, takut ada luka-luka belakang badan. Jadi kita periksa belakang badan, kalau ada tanda-tanda warna merah ke, ada masalah apa-apalah. Kemudian kita cek juga bahagian-bahagian lain, contoh macam tengkuk dia, kepala dia, kaki dia macam ni, mesti cek kaki kan. So, kita akan cek juga pergerakan kaki apa semua tu, dan mesti akan ajar juga ahli keluarga cara untuk jaga pesakit yang terlantar ni lah. So, begitulah. Assalamualaikum. Hari ni saya nak kongsi satu lagi lah masalah pada pesakit saya, yang mana dia sakit sangat telinga, bengang telinga. Lepas tu mak dia cakap, buluh telinga nampak macam ada benda asing dalam telinga, macam ada benda warna putih, kata mak dia. Jadi saya pun periksa lah telinga dia. Tengok telinga, dalam telinga ada apa ni? Jadi apa saya buat, simple saja benda ni. InsyaAllah, apa yang kita buat, kita bagi ubat bius sikit buat budak-budak kan. Lepas tu kita vacuum. Sedut keluar, tarik keluar tarik telinga ni. Selesai. Simple kerja. Tak sakit pun, adik ni steady je. Okay? So, kalau ada masalah telinga, jangan korek telinga. Pergi kat klinik. Cari klinik yang boleh vacuum suction telinga. Okay?
Assalamualaikum semua. Jadi hari ni saya nak cerita ada satu pesakit saya. Dia datang, dia kata sakit telinga sangat-sangat. Wah, sakit sangat-sangat. Tak dengar, bengang je, rasa penuh dalam telinga. Bila kita tanya, saya tanya mula-mula, ada korek telinga ke? Kata tak ada doktor, tak korek telinga. Okey, fine, tak korek telinga. Saya periksa lah telinga dia. Rupa-rupanya macam ni rupa tu. Nampak tu? Okey, so apa yang saya buat? Saya cakap dengan dia, baiklah cik, kita vacuum lah dalam telinga tu. Saya vacuum keluar. So macam ni, saya vacuum. So kita boleh nampak ni ya. Masalah-masalah yang ada kat telinga dia. Luka tu, panjang luka tu. Saya vacuum, saya letak ubat bius dulu sebab takut luka tu sakit sangat kan. Kena dengan pressure yang saya bagi tu. Untuk vacuum tu, takut dia sakit. Jadi saya letak ubat bius dulu. Dan kemudian kita tengok kat dalam tu, saya vacuum keluar. Selesai masalah. Tanya berapa lama yang ada ketul tu? Dalam setahun lebih lah. Jadi kebetulan saya kan. Jadi mak besar dulu dia kecil macam ni. Besar dia awal. Dia besar. Makin besar saya takut nanti. Makin lama makin besar. Jadi sebelum dia begitu, baik saya buang dia kan. Saya cadangkan sangat-sangat lah. Dan ini salah satu nak buat operation kecil-kecil kan. Saya memang sejarah sangat berhati-hati buat kerja teliti doktor yang profesional lah, memang pro lah, baik lah kita.
sekejap lagi buat pula jumpa doktor. Katanya kalau dapat result nanti kan dah payah. Tiba-tiba tahu ada sakit. Katanya selama ni nenek moyang aku ada doktor pun boleh je hidup sampai 60 tahun. Untuk pengetahuan semua lelaki risiko untuk lelaki kena penyakit lagi tinggi daripada perempuan sebenarnya. Darah tinggi, kencing manis, jantung. Memang statistik ramai lelaki terutama yang muda-muda kan. So bro, gini lah, buat apa kita nak tahan-tahan apa, baik kita check lah. Kalau dapat tahu, dapat rawat cepat, selesai semua masalah. Kan nak macam tu. Tak ada dari sampai komplikasi kena stroke. Ini nak kena jaga, anak nak kena jaga. Macam tu kan. So senang je, 15 minit. Tak panjang, tak lama pun, 15 minit. Tiba-tiba 4 tahun untuk lah. Saya kata. Lepas tu memang ada nak buat pembedahan. Tahun 2003 tu memang dah buat pembedahan. Lepas tu tak sedar apa. Jadi rasa bingung takut lah. Lepas tu baru ni. Ini baru jadi marinya secara spontan. Bahasa diri. Itu lah. Tak ada lagi lah. Tak rasa sakit lah. Buat tadi pun tak rasa sakit ke apa lah. Rasa lepas buat tu masa. Tahu lah rasa lega. Ada nampak lah betul tau. Anak dah batuk seminggu. Tak baik-baik juga, tapi okey je yang lain. Macam mana tu doktor? Kalau batuk kuat waktu malam, kalau batuk sampai semput susah nak main, kalau sampai makan pun tak boleh, muntah-muntah, tengah makan-makan batuk-batuk muntah, keluar kahak, isi makanan semua, datanglah jumpa doktor. Kita tak tahu kan, kot-kot dia ada asma ke, ada bunyi kan, bernafas tu ada bunyi. Pernah kita cuba letak telinga kat dada dia. Cubalah letak telinga kat dada dia, cuba dengar ada bunyi atau tak. Kalau ada bunyi, ada kemungkinan tu asma. Kalau ada asma, jadi nak kena sedut nap ke, nak kena buat further workup, ataupun ada kemungkinan ada jangkitan dekat dalam paru-paru dia. Tak settle jangkitan tu kalau kita biar saja macam tu. Silap besar nanti sampai masuk dalam ward. Lagi lama kita nak tunggu, lagi susah doktor nak rawat. Tapi apa-apa pun memang kena bawa jumpa doktor dulu. Sakit dada sama dengan serangan jantung? Tak semestinya bang. Ingat sendiri tu kadang-kadang sakit kat dada ni bukan sebab serangan jantung. Kadang-kadang sebab reflux, ada GERD, gastroesophageal reflux disease. Tapi kalau sakit tu macam mencengkam, macam menekan dada tu sampai semput, tak boleh nak bernafas, rasa ketat sangat dada tu, cepat-cepatlah datang jumpa doktor. Lagi-lagi bila ada kebas kat tangan, cepat-cepat datang jumpa doktor. Kita mungkin nak kena buat ECG.
untuk kita tengok macam mana jantung punya pengaliran impuls dekat jantung. Kita play safe, kita buat ECG, kita dapatkan rawatan. Apa-apa hal kita dapatkan rawatan. Alright. Sebelum ni dia pernah ada pengalaman di mana masa dia umur 4 tahun dia pergi masukkan lead pencil, color pencil kat dalam telinga dia tanpa pengetahuan sesiapa, dan kami telah bawa dia untuk follow up kat hospital kerajaan membersihkan, dan masih ada, memang doktor ada cakap masih ada tertinggal baki lead pencil tu. Jadi baru-baru ni kami bawa anak saya ni untuk cek telinga dia dan bersihkan, dan berjaya sedutlah baki lead pencil tersebut. Sekejap je. Tak. Anak saya tak nangis langsung. Dia kata tak ada apa-apa, tak sakit pun, okey je. Betul tak? Doktor Ahmed. Tak nak. Nanti tak dengar mama cakap apa.
Kau rasa okey terus tak makan ubat? Silap besar lah bro. Ni aku tak nak cakap dengan kau ni. Nombor 1, sakit yang macam darah tinggi, kencing manis, kolesterol, jantung. Korang takkan rasa masalah tu serta-merta, kau tahu tak? Kau akan rasa masalah tu apabila dah teruk mularat. Cuba bayangkan kalau seandainya darah tinggi yang tak dirawat akan menyebabkan pembuluh darah. Kalau darah dalam otak tu pecah, apa jadi? Kena stroke. Nak menyusahkan anak bini kau. Suka? Cuba bayangkan kalau kencing manis tu sampai dah rosak buah pinggang, sampai nak kena cuci darah. Cuci darah selang sehari tau. Sekali cuci darah 4 jam tu minimum tau. Kalau tak cuci darah jadi lesu, letih, tak bermaya, penat. Silap besar lah bro kalau kau tak nak makan ubat. Nak jaga buah pinggang, nak jaga jantung, nak jaga badan kita ni, memang kena makan ubat. Tapi kalau kau dah mula ada rasa side effect, ada jumpa doktor bagi tahu tak? Kalau ada side effect, jumpalah doktor. Kita boleh adjust punya, tak ada masalah lah. Okay? Sakit dada sama dengan serangan jantung? Tak semestinya bang. Dengar sendiri tu kadang-kadang sakit kat dada ni bukan sebab serangan jantung. Kadang-kadang sebab reflux, ada GERD, gastroesophageal reflux disease. Tapi kalau sakit tu macam mencengkam, macam menekan dada tu sampai semput, tak boleh nak bernafas, rasa ketat sangat dada tu, cepat-cepatlah datang jumpa doktor. Lagi-lagi bila ada kebas kat tangan, cepat-cepat datang jumpa doktor. Kita mungkin nak kena buat ECG untuk kita tengok macam mana jantung punya pengaliran impuls dekat jantung. Kita play safe, kita buat ECG, kita dapatkan rawatan. Apa-apa hal kita dapatkan rawatan. Alright.